saya turun untuk melihat proses penguatkuasaan agensi-agensi kerajaan, bukan hanya KPDN tetapi juga agensi-agensi yang lain seperti PDRM khususnya PGA dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dalam usaha untuk kita melihat, memperkemas dan memperkukuhkan penguatkuasaan kita bagi mengekang, membasmi dan menangani isu ketirisan sama ada yang melibatkan risiko penyelundupan ataupun penyelewengan. Jadi dalam kita memastikan dan menjamin kestabilan bekalan itu, dia melibatkan dua komponen utama. Pertama, bukan hanya memastikan supply bekalan konsisten yang stabil, tetapi juga penting kerajaan mengambil langkah segera untuk kita memperketatkan kawalan dan juga pemantauan dalam rantaian pengedaran. Kita khawatir kalaupun bekalan itu stabil, tetapi dari segi rantaian pengedaran itu ada ketirisan, maka dia juga akan memberikan kesan kepada negara dan juga kepada pengguna untuk kita menangani isu ketirisan ini, penyelundupan, penyelewengan. Daripada tahun 2024-2025 kita melihat statistiknya sebenarnya menurun. Kerjasama contohnya di sempadan dengan partisipasi aktif daripada PGA, dari segi statistik menurun. Namun kita khawatir dengan konflik yang berlaku di Asia Barat, risiko itu besar. Bukan hanya daripada segi jurang harga, itu satu komponen, tetapi juga daripada aspek supply. Jadi kalau contohnya supply itu tidak mencukupi ataupun ada kegusaran di pihak industri maupun publik, mereka akan cuba untuk source bekalan at whatever price. Jadi itu jurang ataupun risiko yang besar dalam konflik Asia Barat. Atas sebab itu, susulan daripada keputusan Jemaah Menteri, satu jawatankuasa telah diaktifkan, iaitu jawatankuasa tertinggi penyelarasan antara agensi penguatkuasaan bagi menangani ketirisan dan juga penyelundupan yang telah dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Amar Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri, diaktifkan pada 11 Mac 2026 dan pada 16 Mac mesyuarat pertama telah diadakan, yang serentak dalam mesyuarat tersebut telah diputuskan supaya berkuat kuasanya OPS-TIRIS 4.0 yang akan dilaksanakan secara bersepadu merentasi semua agensi penguatkuasaan yang mensasarkan kepada 3 kluster utama. Pertama, penguatkuasaan dan pemantauan di daratan, yang kedua di kawasan sepadan dan yang ketiga di perairan.